Walaupun anak aku happy, tapi aku kesian weh dengan dia. Ayah janji, ayah akan carikan stroller yang terbaik untuk Aminah. So, Kiko Bellagio ni untuk Aminah. Yang, tolong masuk. Nak saya tolong ke? Tak payah, dia one touch je. Siap. Nak buka dia pun senang je. Pegang anak sebelah ni, sebelah ni, terus buka. Letak anak kat situ. Awak nak bawa dia menghadap mana? Sini boleh? Menghadap sana lah. Kalau macam tu, dia boleh lah tengok kat depan. Jom kita jalan-jalan. Jom, jalan-jalan. Safety dia bukan main. Ya, dia ada 5-point harness. Lepas tu ni magnetic buckle. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, dah siap. Jom, dah boleh jalan-jalan dah. Kanopi dia tu boleh extend lagi ke? Takkan tak boleh nampak ni. Betul-betul sampai tertutup. Ke depan. Tengok sikit. Ada budak dalam tu. Ketinggian kita ni tak sama tau. So, handle dia boleh adjust 4 level. Nampak macam boleh pakai kat baby je kan? Tapi sebenarnya boleh turunkan dia punya leg rest. 1, 2, 3, 4. Kalau kita nak jalan-jalan, mesti bawa kelengkapan baby, betul tak? Ini baru beg mak dia. Boleh masuk lagi beg dia kat sini. Stroller bergerak tu. Nasib baik dia ada brake kat sini. Cuba awak keluarkan. Ringan je kan? Alhamdulillah, kereta sorang ni aku dah boleh simpan sebab dah ada Kiko Bellagio.